Kak Poco dak ngemayain ah. Ya. Maaf Yai, tak sengaja aku Yai. Sengaja tak sengaja kau ni. Yai, kami masuk ke rumah. Ambil layangan ke pucuk boleh tak Yai? Nombor berasan pula. Lalu, meja kau dewek sana. Ya. Balik, Pak. Is, pelitnya Yai ni. Siapa ini mencet bel? Dia urusan ni kan. Syukuri kau Yai Sekali lagi ah. Main tugas kuliah apa, Pak? Hening pula aku ngapainnya. Kenapa lah main ke bel? Hah? Bel? Ida, Yai. Dah lah, ngaku lah. Bel ni hidup terus. Demi Allah ya, bukan kami. Kami baru lewat. Ya. Ngapa ya itu nyalai kita, Pak? Tahu lah, lah tua. Nyusul kali. Itulah akibat tak boleh ngambil layangan. Sekali lagi ah. Loh, apa tangan aku dah baca lepas ini? Lengket dia. Dah baca lepas. Kau lah pelakunya. Wah!